Peningkatan penggunaan media sosial dan daya tarikannya hingga menyebabkan ketagihan telah dikaitkan dengan penurunan tabiat membaca dalam kalangan individu dewasa. Teruknya visa aku kali ni. Aku buat apa ni? Aku rasa aku study je lah. Kenapa aku dapat ni cukup? Aku rasa aku kena minta tolong orang lah untuk ajar aku. Tolong aku. Kenapa? Minta dia result aku drop. Semua ML kan? Drop. Aku dah masuk ML. So, study kan? Mungkin kot. Ada pilih sekolah ke? Ada? Dah siap kan? Kan ada. Sikit lagi. Nak pinjam sikit. Boleh nak pinjam. Tapi, nanti bulat-bulat. Okey. Just. Terima kasih. Yang tadi study boleh. Okey. Weh, nak tahu tak? Aku ada berita happy. Tak ada, ni kan konsak kan? Tak ada kita buat apa? Berapa? Aku dah komplain. Tahniah dia. Tahniah asal mulai study. Untuk dengan gendol. Betul. Dah kalau komplain tak? Aku rasa kita kena study sama-sama lagi ya, pasti. Betul. Ada satu sem lagi kita kena habiskan. Lepas tu final exam.